Makan dan tukar bila lagi. Lagi balik, Acah-Acah beli makanan. Lagi balik, malam ni mana yang paling sakit? Orang tu kenapa? Tahu. Guys, Fae dengan Lokman agak huru-hara sedikit sebab kami lambat. Sebab kami kemungkinan akan jadi bridesmaid sebenarnya. Tapi kalau lambat begini aku rasa tidak sempat Lokman. Aku siap awal tadi. Kalau otak dia, telefon si akak. Kepala otak kau, aku isi bangun kau. Aku isi call kau tadi. Lokman cepat, jam 4 sini. Oh, jangan mau kasih kecil bajunya lagi. Itulah. Aku kecil semalam. Bayangkan guys, hari ini mau pergi, hari ini baru dia pergi ambil bajunya tuh. Kamu yang suruh. Lah, jadi orang tuh memang tak boleh ambil esok. Macam mana? Lain kali dia hantar 3 hari sebelum harinya tuh. Jadi tak huru-hara. Sebabkan kau kita lambat. Ya. Man, Ya. apa azammu 2026 nih? Tunggu kat konten Alif. Ya. Ini spesial lah ya. Kalau yang AB itu yang formal sedikit, yang aku konten yang dengan aku. Azammu dengan aku. Aku nak jadi rajin. Azammu dengan aku. Apa nak azam kamu? Salah kah? Dengan aku. Apa nak azam kamu sebab tahun depan mungkin belum tentu lagi kamu. Kamu buka Fae. Apa pula tahun depan? Sekarang 2 tahun sudah. Sekali tahun kan? Nanti 2 tahun lah. Kenapa tahun depan kan kita kahwin? Alah kau cakap. Engkau cakap tuh. Oh, aku kahwin kamu lah. Oh lupa kita sepupu nak boleh kahwin. Kahwin kamu kau. Tak boleh. Kau nak makan apa nanti? Lokman, tak boleh kita kahwin, kita sepupu. Aku cakap sama kau kita sepupu, kita tak boleh kahwin. Cakap Islam tu boleh belajar banyak lagi. Kalau tak tahu baik senyap. Sepupu tak boleh kahwin lah. Satu darah. Guys, pakai komen guys sekarang. Pakai kecam dia sekarang. Nak mau bantu Islam tu suruh kita membantu. Kenapa kau tak mau membantu aku? Sebab nak buat macam mana? Bukan selfish. Kau tu memperang syaitan iblis. Kepala otak dia. Belakang kau. Gedok kepala otak tanya aku bagi tahu. Oh nye. Sepupu boleh kahwin lah. Betul. Kita cakap lembut. Jom kita cakap lembut. 26 ni Rufai jangan menjerit. Kepala otak dia mau pergi 26, 27, 28, 29 kau. Cakap lembut. Cakap lembut. Alah, sengaja lah bentuk kasihan supaya boleh kecam kan. Tapi ambil patung. Dah orang kita ngebawa kereta dia. Aku tak boleh buat satu kerja dalam 2 masa. Ya, bawa kereta takutnya. Mai kita tengah bawa kereta dulu sini ke Alah, Bayok. kalau aku bawa kereta aku boleh sambil makan sambil itu lah. Alah, kau yang lemah sebenarnya. Tengok nak dapat kontenku tu nak mau hyper. Aku nak bawa kereta ni. Hyper konten. Oh, konten mumpu lah. Hai apa aku kena hai bro. Sebab tu perlunya kau. Dok, aku azam aku nak perform konten Alif, bukanlah kontenmu. Aku perform ni sebab aku cakap aku perform ni. Oh, tengah perform ni. Tengah perform ni. Dia tadi Okey, aku perform. Baju kedut. Baju pakai seat belt. Nasib kami hidup balik. Itulah tak pakai seat belt. Pakai seat belt Fak. Tadi sayang kau bilang. Bila masa sayang pula. Tapi kau bilang pakai seatbelt sayang. Kau ni tak sama lah off camera dengan hidup kamera. Aja. Ya aku tak boleh. Aku dalam Faiz dah berjanji guys. Faiz dah berjanji 2026 ni Faiz mau cakap lembut. Jangan ajak aku bercakap Hari tu pun tak ajak aku bercakap. Salah jalan dah. Mana boleh 6 minit jadi 45 minit gitu. Okey aku nak buat kau bercakap. Ya. Tak bercakap. So guys, Lokman nak bagi Faiz bercakap. Tapi mau tahu kah Faiz ada azam tahun ni. Azam Faiz tahun ni. Kita sampai ni. Faiz nak boleh cakap kasar. Faiz perlu cakap lembut. Okay, Faiz ni sebenarnya. Apa setengah dah? Astaga. Jangan tak boleh diam kah? Fokus buat kereta. Lokman, masalahnya reading tu berjalan jam 8 berapa? Mula yang bersiap lambat. Kau baju tu. Aku baju aku berlompat lah. Kejap Faiz, token tu hilang.
Sekejap Faik, token ku hilang Faik. Semua hilang. Sekejap je pun. Tu cek boxer tu ada kau nak pakai. Takut hilang juga. Dah. Apa lain ambil? Kenapa masih babitkan perempuan lain? Lah tu takkan nak babitkanmu semua, tak naiklah konten. Bala. Macam apa? Tak, aku ni kita mematang Faik. Relax. Setakat lelaki begini siap banyak bersepak. So Faik, 26 ni kau perlu jadi wanita yang berkelas tinggi. Tidak payah menangis untuk lelaki. No. Kau jangan mau dikasih pijak oleh lelaki. Kau mesti maju ke hadapan. Kau mesti kuat. Okay? Kak stres oh. Okay lah guys, Faik mau kawan Luqman bercerita dulu banyak benda yang kami mau bincangkan. Sebab dia, kalau Faik tak kawannya bercerita, dia akan ungkit. Dia akan cakap, kau lah. Kepala tu tepi, kepala tengok saya mirror. Kau lah. Nama marah-marah. Marahlah. Kalau terlanggar tadi macam mana? Siapa yang susah? Tak ada orang susah pun. Kau pernah ambil berat pasal aku. Nanti orang lelaki lain ambil berat pasal aku. Ambil lah, tak kisah pun. Okay. Lelaki lain ambil aku. Cepatlah, ringan sikit berat aku. Aku tunggu kalau aku hilang. Situlah kalau kau baru tahu arti penyesalan. Sekarang kau nak hargai. Okay, aku tengah menunggu. Bila final. Kau nak bakar? Kau mau aku hilang kah sebenarnya? Mu hilang nak gimana? Mu nak tawau tu je. Aku nak pergi tawau. Itu nak gimana? Kelantan. Tahu lah. Aku tahu dah. Jual mahal sial. Kau muka pun macam gerobak. Kenapa nak jual murah? Jual lah mahal. Untuk spek-spek macam kau banyak lah. Ya. Saya spek macam ni lah, anxiety ya. Okay, tahun 2026 minta Faik hilang anxiety. Okay. So Faik, Luqman. Mau ya nanti Alif tanya, Azam ke? Azam, saya nak hilang anxiety. Tak apa. Biar video ni post dulu, tak nak kita tengok bang. Guys, Faik mau bercakap dah sikit. Faik ikan Faik ni maukah kena anxiety? Tidak mahu. Faik pun mau macam manusia normal. Faik pun mau hidup macam manusia normal yang berperasaan tenang. Kadang-kadang setiap orang mempertikaikan anxiety itu kan macam orang di tempat kita. Bila kamu lalui, bila kamu di tempat orang tu, bila kamu dikasih orang tu kena anxiety tu, kamu pikir orang tu mau, faham kah? Kamu akan rasa, kamu dah kena memang senang lah kamu cakap. Kamu memang tak kena memang orang memang tak kena. Kenapa terasa? Kenapa terasa? Aku cakap dengan netizen ni cakap makan anxiety. Aku cakap dengan netizen juga, betul lah apa yang mu cakap tu. Okay, orang tak tahu apa yang kita lalui, orang yang anxiety tu lalui. Tapi orang tak tahu apa orang yang nak lalui orang yang ada anxiety ni. Tak tahu orang ni hadap macam mana. Win-win lah. Sakit otak. Win-win lah. Win-win. Kita minta kau begini, aku pun nasihat lah. Bukanlah. Aku nak malah ada rasaku. Tapi orang bercakap seolah-olah aku minta. Bukan senyap. Tapi dengar je lah. Tapi orang bukan cakap. Bukan bantah dia orang cakap Pak. Kita kena buat ini. Oh bantah. Sebab tu lah kita kata. Sebab tu. Kau tak bantah kau dengar dah. Aku stres. Bila orang tu kepala mu lah kau je. Aku stres. Aku stres bila orang bercakap tu seolah-olah benda tu aku minta. Faham kah? Seolah-olah aku minta benda tu. Aku nak minta lah. Tu ambil isi Luqman tu. Ambil nomornya, cek dia. Sama lah. Dapat SPR kah tidak? Aku pun tak minta nak kenal dengan orang anxiety. Tak, mu tak minta, aku pun tak minta. Anxiety. Apa ya? Merajuk lah Faik. Okay lah guys, Faik penat tak hadap Luqman ni. Faik rasa Faik mau tidur. Batuk. Bukan kejam pun dah. Faik rasa mengantuk. Dia nak pernah pun. Apa? Diam lah. Tidur. Jangan pukul-pukul baru aku berdiri. Kejap boleh kah? Tahu dah biasa buat, jangan tunjuk kat orang. Aku dah cakap, aku tengok anak buah aku macam begini. Jadi macam anak buah aku. Kan aku dah tahu
tak jadi kau pergi umrah. Rupanya 2026 Faik masih sama ya gatal. Aku 2027. Apa? Aku tak ke gatal. Jadi 2026 ni Magatan. Tengok apa ya gatal lok magatal. Malas malas. Kenapa Tengok malas? wis, tengok wis. Okey, gitu. Betul kan betul. Tengok Wex kan tengok ni. Tengok. Gila guys, bila muka dengan otak bersambung. Jadi macam ni ya, muka dengan otak bersambung jadi macam ni. Kau suruh tengok ni. Muka dengan otak bersambung jadi macam ni. Cantik maksudnya bijak. Tengok wis. Oh, kita berpadukan soalan. Bijak lah. Kalau kita suruh betulkan. Saya cakap bijak lah. Okey, pening lah lain kau ni. Kalau guys, Fai pening sudah ni. Fai mendengar lagu sambil tidur sekejap. Berak di lama, Fai takut Fai penat. Ya apapun, bye-bye. Guys, Lokman cakap Pak ini bukan perempuan high class. Dia cakap Pak ini perempuan low class. Cakap macam dia cakap. Yang teriak-teriak tu cakap. Tengok dia cakap saya low class. Saya tak cakap dia apa-apa. Munafik. Tadi handphone dibawa. Takut tu handphone. Oh, dah sanggup munafik. Cakap aja betul-betul ke orang tu. Aku tadi diam-diam dalam mood gara-gara cakap begitu. Aku cakap benda lain, Cak. Cakap syarain orang lain pendapat. Terus kau cakap aku ni perempuan begitu. Aduh, cakap. Kalau aku boleh cakap bukan perempuan high class, aku salah. Aku. Kau mana boleh aku perempuan sama kaki. Itu aku nak test boost tak kat mana boleh cakap lembut tak apa. Kena tegur sikit itu pun dah menggelentir dah. Kepala otak Oh, kau. dia cakap tadi. perempuan. Lepas tu, Emosi pergi dulu bukan dah fikir. lepas tu tadi aku dah Betul lah Harry cakap tu. Pak Harry. Kenapa kau fikir Harry? Emosi pergi dulu baru bercakap. Lepas tu dia cakap begini. Harry cakap apa? Emosi pergi dulu baru fikir cakap. Dah. Ni emosi pergi dulu tak fikir langsung. Lepas tu minta ambilkan gula-gula, aku nak bercakap dengan dia sebut. Aku mau laju-laju ni, aku mau laju-laju. Boleh pula kau bukan mati sendirilah. Nak buat orang. Jangan nak gano risu tolong ambil ceklak boleh. Mudahlah kena sedar diri. Orang tolong bawa dah. Aku bayar kan? Sedar diri. Duit tak ada transfer lagi. Duit aku saja ni dulu. Wah, aku transfer lah. Aku kalau transfer pasti lebih kan, tak pernah kurang kan? Ya lebih sebab muka dah kat bank aku. Kat bankmu hilang kan? Jadi okey. Muka dah kat bank aku. Tak pernah kasih tahu. Nak bawa kad bank, kira nanti aku ada kad bank baru, aku tak sempat kad bank ubah. Bila ayat tu dah tahun lepas lagi aku dengar. Tahun ni aku buat. Aku tidur pun tak aman. Guys, sekarang Fai dengan Lokman berada di mana ni? Tolong, di mana kita sekarang? Lagi 57 minit sampai. Dari daripada 8.30 lah jadi 8.13 lah. 8.13 lah. Nasib Fai. Fai letih, Fai penat. Kalau buruk. Fai penat sekarang ni. Doakan kami selamat sampai, okey? Dari saya pun Fai nak stop untuk semangat kat Lokman. Tadi Lokman sikit tidur, emosi ke mana-mana tepi-tepi jalan tadi tu mau parking kejap buat dia tapi nasib. Mu lah. Oh, dia tak sedar dia untung aku tolong bawa dah pergi. Lepas tu boleh cakap, nak tidur tapi tak selesa lah gerak-gerak. Berat aku berhenti tepi jalan kau. Oh, bodoh tu. Nak Masalahnya bilang, kau tidur lah, bilang kau pasal tidur cara, bilang dia kasih rebah keruksi. Mana selesa tidur di kereta? tidur je lah kat cakap. Cakap tu aku pergi tibuk cari hotel kamu. Masuk tidur dulu. Bodoh lah. Keren aku. Tinggi darah, kau sudah umur 25, kau sedar lah kau tu tua sudah bawa tanah sudah di tahun. Alah tu di umrah nanti tak ada dah lagu ni. Ya ke? Ya. Okey, Alhamdulillah. Lokman nanti doakan je aku boleh pergi sana Lokman bawa mamiku. Aku doakan berubah dulu. Kan aku dah tanya Mira. Mira ada laju ajak aku. Jom Fai kita pergi. Terus aku cakap tak boleh, aku banyak dosa macam belum layak lagi. Fai di sana banyak pendosa Fai. Ada yang bertato bilangnya. Di sana lah kita berubah. Betul lah aku nak doa bagi berubah dulu apa? Hei. Suat aku. Okay guys, kita sambung di sana. Okay, bye-bye. Okay guys, sekarang Fai pergi cari makan dulu dengan Rina. Masalahnya masih tak ada makanan je. Jika sebelum Jadi ini kita buat Farina mereka sekejap. pernah bersedih sendirian, Buat konten firstku 2026. takut akan masa depan. Sebulan satu konten.
Ya Allah, jadikanlah pernikahan ini Ini berdoa Wan. sebagai penawar, sebagai Tak guna Warina. Orang tengah berdoa dia buat wahai makan. Allah, jadikanlah suami ini sama je ha. kepada iman. Orang masih berdoa. Dia pergi sini kau makanan. Nah. Sumpah Rina kat mana kau tak jemput makan lagi. Pagi tak makan. Kau tak jemput lagi Rina. Comel. Baru baju ku dengan baju dia sama hari ni. Rina ke buluk. Konten undang ke konten apa. Aku pagi tak makan apa. Oh, Rina dari pagi tak makan lah kan. Tapi aku tak mau makan berat lah dulu. Ya, sekarang Fai dengan Lokman tengah makan. Lokman tadi tinggal aku. Tak tahu di mana. Mu di mana? Saya telefon. Kau ada telefon aku kak? Tak ada. Nah, kali telefon orang cari. Fai nak makan nasi guys. Fai diet. Kau ada telefon aku? Dah dah. Dah aku mau tengok kita punya connecting. Kita bilang. Makan ke seorang kan? Pelik. Yang di Sabah mana? Yang Mat baru-baru ni kan Fai tengok ada FYP kitchen. Kitchen apa? Yang kitchen tu. Oh ya kak. Ada kitchen lah. Baru setiap komen lagi. Itu bukan handphone saya. Abang Lipi. Tu sekarang Pak dengan dia di sana. Kami makan sini. Pak dah makan nasi. Okay guys, saya Dana. Satu dah selesai, lagi 3. Tinggal tunggu kami 3 lagi ada anak. Dia nak buat video Baba Rina daripada kawan ni budak ni daripada dapur sampai keluar dah masuk. Aku dah buat masa baik tak tunggu budak dia berjalan baru buat. Aku sama bikin. Fatih pula Pak nantilah di rumah lah. Bila dia rasa kenapa ke? Kenapa nyari tu? Ya, kau ingat kat tepi telinga dia pun datang. Dia tekan sampai pelan ni. Betul sampai betul. Bagi aku dulu jangan sampai betul. Siapa yang gatal dulu? Siapa yang gatal? Aku nak kata mana? Biasa gatal lambat weh. Ya, rasa Una. Una. Okey, kalau Una dah berusia lah weh. betul. Una. Aku pun fikir benda yang sama. Una dah weh. Aku rasa tolonglah bagi aku. Aku dah 25 dah tahu. Tak ya. Okey, lepas Una dah aku. Una tak. Kau jangan jadi dia. Lambat sikit dia lambat. Tak, so sekarang istimewa patut betul. Ini nak sebab Karina banyak sponsor sekarang. Saya kena kahwin siap-siap dah kena kahwin teknik sebab ramai nak sponsor. Nanti tak kahwin sekarang. Nanti orang tak layan dah. Dia layan. Kalau nak kandang orang layan sebab dia kandang kan. Okey, Tin, sekarang kita tanya. Aku tanya, apa perasaan kahwin dengan tak kahwin ni? Perasaan dia bila sebab kahwin happy lah. Kita bujang, kita bebas dah gimana. Dah jadi mak orang je sendiri. Dia fikir pasal anak. Wah, kau tengok lah. Kau tengok perangai orang kedua. Jumuk dia besar dia bagi aku duduk sini. Habis. Guys, Pak cari Lokman jap. Pak lama tak jumpa dia. Hai. Lama tak jumpa. Ya. Lama ni di mana? Boleh jumpa di pos. Boleh jumpa di pos. Lagi balik, acah-acah beli makanan. Lagi balik, malam ni malam yang paling sakit. Orang tu kenapa? Tahu. Bawa baju hitam tak dia. Baju hitam tak dia buat konten. Baju hitam ni buat konten tadi. Lepas tu ada orang panggil dia. Tak tahu lah dia ambil ke tak. Beli makanan dekat depo. Maksudnya kalau aku yang ada orang panggil dia tu, faham masa apa? Tak kena aku nyanyi lagu Korea juga. Oh ya kak. Aku ni muka Hindustan. Oh yalah. Kan datang Kita bila lagi? Dua orang dah bini orang. Kita ni tak tahulah siapa ni.
Ambil minta aura Kak Pia. Kak Pia, kau panggil aku? Itulah tiba-tiba kakak. Dia kakak. Badak seumur. Tengok kamu Kak. Mahal mana dia? Nanti ni ha. Mana mahal ni? Mana mak? Oh. Okay guys, sekarang sudah settle majlis perkahwinan Pak I. Bye-bye. Pak I dan Pia. So, alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Fai penat ni. Kak Fai, Caca penat dulu jawab. Aku penat ni, aku buat drive lagi. Tengok mesti mungkin dia akan bising siapa. Yang drive tu aku, bukan mu. Aku dapat tahu diet. Okay, mantap Kak Fai happy malam ni. Banyak yang puji Fai punya makeup. Oh penatnya. Bawa kereta lagi 2 jam. Otak dia. Ni kamu teman Pak buka lens, okey? Pak buka lens semua. Boleh nak pergi isi minyak dulu. Takut ke 12 tak? Sekejap membuka lens boleh? Sekejap sini buka lens. Tak banyak, tak lama pun. Kita kalau buka lens mesti yakin. Coba yakin sekarang. Okay, coba buka sekali lagi. Okay, seringan mata. So guys, itu sajalah konten Fae untuk kali ini. Harap kamu semua enjoy. Sorry Fae macam aku sedikit konten, sebab lama sudah dapat konten apapun. Fae minta maaf kalau ada kasar bahasa kah atau tersinggung perasaan kah. Apapun, selamat pengantin baru untuk Fae dan Pia. Semoga berkekalan. Tapi tadi kenapa lah dong bagi-bagi solo ya? Sebab kan kalau di Sabah biasanya kalau pengantin dia orang akan sediakan solo. Sebab kalau di Sabah biasanya kalau pengantin baru dia orang akan sediakan solo tengah-tengah. Ini tak ada pula solo, tapi tak apalah. Mungkin tradisi di sini. Okay, bye. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa pada konten. Bye bye.